Alright guys, so seperti yang korang tahu, semalam hari Sabtu, Kawasaki ataupun Modena sudah lancarkan Z900 yang baru 2025. Ada dua version iaitu standard dengan SE lah. So yang standard harga dia RM47,800 sahaja, dan yang untuk SE RM60,100. Aku nak fokus dulu kepada yang standard dulu untuk video ni. Okay, yang standard, ramai yang cakap standard sebenarnya dia hanyalah facelift semata-mata. Bukan guys. Motosikal ni memang totally different bike berbanding dengan V2. Except for engine lah. Engine dia hampir sama. Okay. So basically motosikal ni memang dah dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang terkini lah. Sebab sebelum ni ramai kata kompetitor dia MT-09. So ramai kata sebab Z9 ni dia kurang elektronik dia berbanding dengan MT-09. Sebab tu dia murah. Tapi sekarang dia dah hampir dengan MT-09. Tapi dengan harga yang sangat-sangat murah, bawah RM50,000 sahaja. RM47,800. Memang sangat-sangat murah lah untuk motosikal macam ni. RM800 berbeza berbanding dengan V2 dulu. Okay, antaranya adalah dia dah ada cruise control. Kemudian dah ada quick shifter up dengan down. Kemudian ada IMU. Meter pun dah lahir, dia tak sama macam yang V2 punya. Dan pelbagai lagi lah. Kemudian yang standard ni ramai tak perasan, tapi aku perasan dia punya caliper dah pakai radial, tak sama macam yang V2 dulu. Okay. So memang mantap, sangat-sangat berbagus, sangat-sangat recommended lah motosikal ni kalau korang memang cari naked bike yang cc dia besar. 948cc menghasilkan power sekitar 120 lebih, 125, 126 lebih kurang macam tu. Sangat-sangat berbaloi untuk korang beli. Dengan harga macam tu memang susah nak dapat guys. Okay, so motosikal ni memang akan ada ready stock dekat Kawasaki Sedang. Korang boleh pergi kat page diorang, nak DM aku pun boleh. Nanti nak booking ke, nak bayar cash ke apa ke, boleh. Okay, Z900 2025 sangat-sangat mantap.